Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel King Game Moga. Assalamualaikum. So kali kita akan main game PC simulator sekarang. Jadi pada game PC simulator ni ada kita kena buat PC dekat dalam game ni. Lepas tu kita kena jual dekat orang. Tapi kita main game ni sebab dia interesting sebab kita main, kita buat PC. Macam kita boleh belajar sikit lah. Kerana buat PC dekat reality nak custom PC kan. Dan untuk pengetahuannya korang ada satu drama baru dah keluar dekat kita punya YouTube channel yang bernama The Mafia Brother. Okay, korang cerita tu macam apa? Ada dua adik-beradik. Dia berebut. Diorang macam belah kerana nak harta bapa dia. Sebab ada satu dapat. So ada spoiler. So korang boleh tengok kan channel King Game. Jangan rasa korang free je. Okay? Kita buat masa lagi. Jom kita main. Sorry tekan sikit. Okay. You like to follow the top studio show and okay, so and the plot explain on it to start your show. Okay, kita punya objektif disuruh ambil apa-apa floor yang kosong. Lepas tu duduk kat sana. Kita buat apa? Go to the PC store. Kita nak buat duit. Wait 1 minit. Rasa kita macam pernah main game ni dulu. Tapi masa tu kita buat YouTube channel Kiman Satu je. Alah, kita pernah main dulu. Okay, sekarang apa kita tutup juga lah. Okay, buy each of the first components. Okay, have it to your workshop. Apa ni? Baseboard. Baseboard ni perlu. Ini jantung apa? Jantung PC kau. Okay, so ini apa? Okay, ini pun tak tahu apa. Tapi macam ni pernah dengar. Tadi kan beli warna biru tu ada board. Sekejap warna tu. Okay, kita dah beli case motherboard. Kita dah beli apa ni? PSU. Okay, sekarang kita nak beli GPU. GPU paling penting lah. Kita beli basic A sebab baju kita sikit je. Okay, so kita sekarang kita nak beli RAM. So kita beli Radeon je lah. Kita beli yang murah sebab kita baru pergi ni. Okay, so kita sekarang nak beli apa ni? Okay, sekarang kita beli GPU ni. Storage. Okay, lebih siap. Tak boleh. Korang give me budget beli 200 je lah. Dah beli. Kau beli 2 tu silap. Alamak. Sekarang kita nak beli fan ni untuk PC tau. So kalau yang kat PC ada macam kipas warna-warni tu. Yang tu kipas untuk panaskan dalam PC punya motherboard. Komponen lah untuk bagi situ, untuk bagi kita main game smooth. Ini show ni kita kat mana. So kita nak cari kedai untuk kita lah. Aduh, mana dia punya pop plot ni? Oh, touchpad. Oh, ada start. So head back to the click or edit PC at the workbench. Workbench. Oh, ni. Okay, so sekarang kita ada sumber. So kita start untuk buat itu.
case. Kena ambil case, lepas tu kena ambil motherboard. Oh, senang je tu. Install. CPU, ambil install. Wah, sekarang lagi pun dah bagus, dah padu sekarang ya. Okay, sekarang kita ambil ready. Kita ambil wala. Sedihnya ada 3 je satu hari. Oh, tak usah ada lagi. So, tu GPU kita ambil, kita tekan, kita install. Sekarang kita letak SSD. SSD macam ni. Kita ambil SSD lah. Kita beli ke? Oh, kita belilah. Tak apalah. Kita letak lebih. Kita letak dua. Okay, sekarang kita kena letak fan. Okay. Okay, so untuk buang masa ni. Oh, dia ada banyak ya. Kita boleh beli sampai 6. Wow. Kita ambil 3 lah. Dah siap. Dah siap finish. So kita nak ambil PC apa je. PC apa? Sekejap kita nak fikir tak PC apa ya. Kita rasa lah. Sebab PC gaming lagi mahal lah orang. Sekarang kita dah pergi okay. So next apa? Kita slow to install component. Okay dah. You can also double click to install component. Okay. When you finish, click text X to building. Okay. Go to our desk and click PC. Place PC. Okay, so inilah piece of yang kita dah ambil. Kita dah terus. Kita nak join. Oh, lagu keras tu. Oh, lagu keras ni. Ini PC ni. Tahu ni. 107 per second. Ay, salah ni. You view component in your inventory. Oh, you can manage your PC. You finish the tutorial. Okay, thank you. Okay. So kita dah bina, kita dah buat piece of fish ni kecil, kita dah buat makanan duit. Okay, thank you. Okay, kita nak upgrade kepada PC lagi. Jom, kita pergi PC office sekarang. Kita nak room the PC. Wow, jom. Jom pergi. Yang kita cari tuan dan perempuan, kita upgrade sikit sebab kita dapat bayar duit kan. Habis sikit. Tak boleh, kita kena guna cash sama. Seperti cash sama. Kalau cash baru, lah bayar duit. Ayo. Benin. Betul lah. Tak boleh juga lah. Apa kita beli baru ni apa benda ni cuma beli baru sikit yang SSD fan juga. Pulang kita beli
HHD tak boleh lah, kita kena ambil 200. Okay dah siap lah. Kita beli 2 biji. So kita nak tengok PC baru kita. Okay, so fan. So kita beli 3 file lah. 3 file lepas kita beli. Okay, sekejap. Harap ke sini. Dapat dana sikit. Okay, so tekan E atau tekan. So sekarang kita kis. Type. IC mana? Ada agak? GPU ni adalah apa tu? Kira data ke belum? Kita buka RAM. Kita bayar lagi. Kalau kita double klik, kalau kita letak double klik dan letak lah. Oh, tu je kita pilih. Okay, so kita pergi. Okay, so SSD. SSD tak tahu lah main dah jadi. Tapi kita rasa ingat lolos. Mana ni? Tak apa lah. HSD lagi. Yes, friends. Dah. Walah. PC baru kita letak. Kalau ni macam ni. Okay, so sekarang ni kita akan ambil PC lagi. So patutnya kita akan ulang macam mana. Ini bukan macam mana kita nak upgrade ni. Tak boleh. Orang tolong macam mana ni. So macam mana Kina tu je. Macam mana Kina tukar PC weh? Bisa saya. Sekejap. Okay, macam mana ni? Apa ni? Kontrak. Macam ni apa? Oh, tadi kes. Okay, so
Mungkin dah tahu nak letak PC baru macam ni. Tentang itu je. Pilih PC. Kita ambil PC, kita ambil PC, kita macam transfer data macam tu lah. Okay, jom. Okay, sekarang kita letak ni. Ini PC. Oh, salah. Sorry. Okay. So, korang, kita dah buat tadi tu kan. So, korang, sekarang kita punya desk dah, dah beli kan. So, kita ambil PC yang baru lah. Sekarang income key dah naik sebanyak berapa ni? Sebanyak $160 per session. Wah, PC baru, RAM baru bagus. Okay, jom. Wow, semua rapid. Wow, Angel ni kaya, mesti dia main dah lama. Tapi korang jangan risau. So korang kita akan guna kuasa teleportasi. Kita dah masuk dekat shop. So jom kita ambil sikit. Ni boleh satu benda. CPU tak ada. Ni mana semua barang yang kita nak perlukan. Semua tak ada. Aduh. Apalah. So kita akan upgrade dengan dana baru kita 61k. Okay. So kita akan ambil case baru. Kita akan ambil 14k. So jom kita akan ambil case. So kita akan ambil baseboard yang baru. Wow. So kita akan ambil heading yang baru. Wow, marvelous. Kita ambil nanti. So kita akan ambil mate relationship. Oh, tak ada. Sekejap, SSD tak ada. Oh, betul lah. SSD memang tak ada. Boleh betul. SSD tak ada. Okay, so kalau GPU ni adalah GPU ni apa dah lupa lah. Tapi yang tu macam fan juga kot. Atau di komponen juga. Okay, so kalau kita tengok inventory sekejap. Kita dah okay, cases ada, motherboard ada, apa dia, PS2 ada, CPU ada, kita ada RAM banyak. Okay, dan GPU kita ada. SSD mana kan? SSD kita dah ambil. Salah.
ada apa ni? Okay, ni fan suku dia. So kita okay, dah cukup lah. Dah. Kimi baca dah hilang. Tidak. Okay, so kita basic bit Mesu kamai dulu. Okay, so kira rasa ada masalah di ni. Kita letak lepas tu jatuh pelik lah. So kita letak install 1. Oh, banyak dah. Kita tak banyak sikit. Double klik 1. Klik lagi 2. Kita install. Oh, dah install. So kita letak last punya. Baru smooth sikit PC. Okay, so kita dah finish PC. Kita letak nama key je lah. So senang sikit. Okay, so kita letak control panel. So kita akan ambil yang PCX ni. Kita akan tukar sikit. Kita akan per second. Wow. Walah. Kau tengok ni. Wah. So korang juga akan tunggu sampai 100k sebab so korang akan skip lah untuk babak ini sebab King akan buat PC lagi hebat. King akan upgrade sikit game store. Okay? So kalau King tak skip nanti lama sikit kan. So King skip lah, okay? So sekarang King dah buat dalam earning, tengok korang boleh tengok sendiri. Ada yang 31,000. Ada banyak lagi, jangan cakap. Ada 56k. So saya buat King buat 80,000 dalam untuk saat tengok King buat berapa 10 million. So tak buang masa lagi, jom kita beli PC baru. Kita buat PC baru. King dah upgrade sikit. So korang kenal kat PC Aluminium F-Flow case ambil PC gaming ni. So kita ambil Flashboard yang paling power, PSU power. PSU tu kita ambil GPU. GPU paling rare sekali. Kita ambil banyak RAM. 1 2 ambil PC baru kena buat tangga. Ui. Alamak, kilo pula kena beli bayar GPU sikit. Nombor 1 kalau PC
kita lepas balik kita beli GPU banyak sikit. Sebab kalau kita beli banyak GPU, banyak orang beli. Hai. Okay, so PCKX2 ni macam biasa kita akan letak dekat dia. Saking dah beli, harga dia bermilion-milion juga lah. So dia kita ambil dalam masa 30 minit untuk buat tercapai semua ni. So kita akan install. Ini kita berapa? 137k ambil hang. Wow, 1 billion dia terhampai lagi tu. So korang kita akan upgrade lah. Kita akan upgrade lagi PC. Okay, jom kita akan pergi dekat teleport lagi. Kita akan beli case yang baru untuk desk nombor 1 ni lah. Okay, so kita akan ya million punya. Million kita ambil. Betul. Motherboard. Ambil ni biasa. Alamak. Okay, so kita akan bina PC yang mahal dalam sejarah, yang paling power tak siapa berlawan. Sekarang ni kita akan beli GPU. Okay, jom tengok GPU kita ambil latest punya yang mahal. Sebab kita ada 10 million, so okay, so kita akan ambil GPU. Kita beli mahal ni dan tak cukup je tu kejap. Okay, tekan. Dah siap. Okay, vertex alamak, tak cukup duit, tak cukup. Sabar kita korang. Sampai 5 minit, ya Allah. Sampai habis duit. Sebelum barang teleport. Kita beli PC, kita buat PC baru, PC generation. Wow. Okay.
GPU jalan je PC ada 2 GPU. Yo. Okay, SSD tak ada. Kita ambil SSD. Ya wallah. Berapa? Wow, 1 million! Nampak hang! 1 billion! Dia punya kawan ranking lah. Kita tengok, okay. Ni 56k, okay. Dah cukup ni. Kita tengok PC KX2 ni buat berapa? Okay, sekarang ni kita akan pergi upgrade dulu. Kita akan beli banyak sikit. Apa ni inventory? Ada lagi ke? Okay, so kita akan tengok harga kita dapat berapa untuk PC yang kita upgrade ni. Okay, so untuk ni kita dapat 1 million dollar per second. Itu tengok kita ada 1.6 billion. Okay, kita ada ni satu PC ni 2 million korang. 2 million bukan satu tapi 2 million korang. Okay, so korang kita akan pergi ke PC Hyper tu, PC yang paling tertinggi korang. Okay, so korang perkenalkan ni PC yang paling 5 mil, yang paling mahal, 5 million dollar per second. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi 5. Woo! PC paling terhebat. So korang kita akan buy the new desk. Okay, so sudah beli. Okay korang, nanti kita akan buat PC baru untuk new desk yang paling power, yang macam 10 million untuk per second. Okay korang sampai sini sajalah untuk video kali ni guys. Macam biasa jangan lupa like, follow, share, komen dan subscribe guys. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kira untuk juga. Okay korang, kita bagi tahu ya, kalau korang nak baca channel, korang boleh pergi kat YouTube Shopee, korang boleh tekan yang new punya, atau korang boleh pergi dekat Mafia Beratur, korang boleh tekan link dekat description, korang tekan je dekat www.roblox.com. Okay korang, bye korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. King out.